Ekonomi. Bagi pihak DAP Sabah, saya nak mengutarakan kepentingan dan juga agenda utama DAP Sabah pada raya kali ini adalah ekonomi. Kita mahukan ekonomi semakin kukuh dan baik. Itulah sebab saya semakin menekankan betapa pentingnya kita perjuangkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Itu adalah sesuatu yang rakyat Sabah mahukan. Dan saya rasa ramai lagi rakyat Sabah nak melihat bagaimana ekonomi bukan sahaja ekonomi negeri dapat dikembangkan, tapi negeri di setiap komuniti, khususnya setiap kawasan yang DAP bertandingkan adalah melihat ada masa depan yang lebih baik dengan peluang-peluang pekerjaan menambah dan juga peluang-peluang perniagaan bertambah dan juga ekonomi semakin bertambah dan peluang kepada anak-anak muda. Itu adalah key fokus untuk agenda DAP Sabah pada kali ini.